ditapakan atas bumbung selama 7 malam. Waktu tu muncullah 7 orang puteri turun dari langit. Tapi bila 7 puteri tu melayang-layang turun, datang pula satu lembaga besar berbonggol cuba datang mengganggu. Bila lembaga besar tu hentak kaki je dekat tanah, terus kawasan tu jadi gelap gelita. Terus jadi macam hutan buluh pula. Daripada kawasan rumah terus jadi kawasan hutan buluh yang tebal. Tapi 7 puteri tu bukan calang-calang juga. Bila diorang dah cium bau 7 jenis bunga yang Akil Lagah dah tapakan, mereka ni seolah-olah macam jadi kuat dan takkan takut. Dan puteri yang ketujuh tu tiba-tiba dia kibaskan layang dia, dan sekelip mata hutan buluh tu yang tiba-tiba datang tu terbakar kena jala api. Fum! Dan serta-merta lembaga besar tu mengamuk sakanlah, sebab api tu datang dari segenap penjuru. Dan akhirnya lembaga besar tu pun tewas tertunduk malu bila puteri 7 mula sindir dia tentang sumpahan yang buat belakangnya jadi bonggol. Rupa-rupanya lembaga tu asalnya manusia juga, tapi kena sumpah sebab guna minyak dagu untuk memikat perempuan. Puteri 7 tahu betul apa yang lelaki tu buat dulu. Semasa hayat lelaki besar berbonggol tu dulu sebagai manusia, kerja dia dulu, dia ni akan tunggu mana-mana berita tentang kematian gadis sunti. Bila dah ada mangsanya, bila tengah malam, dia akan pergi gali kubur tu. Syaratnya, dia kena buang semua pakaian dia. Waktu tu, kalau angin kencang ke, hujan ke, kilat sambung menyambung ke, dia tetap kena teruskan juga. Diceritakan, masa hayat lelaki ni, masa dia buat kerja-kerja buat minyak dagu ni, katanya masa dia sampai je dekat kubur malam tu, dia pun galilah semula kubur yang baru dikebumikan tu. Lepas tu, dia perlu bakar dagu mayat tu guna api lilin. Dia akan tunggu sampai minyak dekat dagu tu menitik, dan minyak tu dia tadah dalam tempurung. Dan masa itulah akan kedengaran jeritan-jeritan halus, sayup-sayup macam suara tengah merintih kesakitan. Tapi dia buat tak tahu je, tetap teruskan kerja kotornya tu. Bila dah siap, dia pun masukkan balik mayat tu ke dalam liang lahat. Tapi masa dia tengah leka buat kerja dia tu, muncullah seekor lembaga besar yang datang memerhatikan kerja si lelaki ni. Dan lepas tu lembaga tu pula, dia jilat minyak dagu yang lelaki ni dah tadah tu sambil tersengih macam binatang kelaparan. Dan dari situlah asalnya sumpahan tu, di mana lelaki tu akhirnya menjadi lembaga berbonggol tu. Dia jadi pula. Tapi tak ceritalah kenapa dia jadi lembaga tu, tapi diceritakan sumpahan tu membuatkan dia jadi lembaga berbonggol. Itu sebenarnya adalah proses yang lelaki lembaga berbonggol tu buat minyak dagu. Tapi minyak senyonyong Akil